hafallah surah Baqarah ayat 102. Allah jauh daripada gangguan sihir. Kalau nak hafal semua tak boleh. Baqarah 102. Allah jauh daripada sihir. Sampai yang menega-menega tu lalu bacalah ayat ni. Ulang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak memberi mudarat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Orang nak buat apa, Allah halang. Ni adik tuan-tuan ni yang meniaga, yang buka bisnes, yang jadi bos, takut orang tak suka. Cikgu kan kadang-kadang kita dengki sekarang. Ni kadang-kadang orang tak suka kat kita. Dia jadi ni lamah ni meluat. Dia sebut pada ni hati dia, tapi dia meluat kita. Dia doa kita nak baca wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa, ulang banyak kali. Tidak memberi mudarat sesuatu dengan izin Allah.